Bukan kampung gelam lagi, bos. Tu, tengok tu. Dah jadi kampung alien, bos. Kampung alien. UFO tu pun boleh terbang, tahu tak? Apa alien boleh terbang yang UFO apa kau ni? Mana korang, ha? Orang kampung, dia cakap dia orang pernah nampak alien dia dengan Cik Ponti kat kampung ni. Kau suka-suka hati kau je mulut kau kan? Yelah, mana tahu kau mengandung anak alien ke? Ha. Kau ni apa gila kamu? Kau macam mak katak weh. Tak lah dia nak cakap apa ke, nak mengaut apa. Yang penting aku boleh jual bisnes aku kat kampung gelap. Hai, macam-macam lah orang kampung gelap ni kan. Alien tu ajak aku jadi bini alien. Situ. Kalau dia takut nak datang sini, kita buat hotel tu dekat planet tu orang. Dah jadi kampung alien, bos. Bos? Jadi bos memang tak percayalah dengan alien ni semua, bos? Orang kampung, dia cakap dia orang pernah nampak alien dia dengan Cik Ponti. Kau suka-suka hati kau je mulut kau kan? Aku ada topi lagi menarik yang bontot dia sebiji macam alien. Kau cakap apa tadi? Muka aku macam nenek alien? Kau macam mak katak weh. Kau gila ke apa? Mimpi pun mimpi juga. Dia cakap dengan aku nanti kalau dia punya kapal UFO tu minyak dah penuh, dia akan turun sini cari aku. Saya happy. Bukan kampung gelam lagi, bos. Tu, tengok tu. Dah jadi kampung alien, bos. Kampung alien. UFO tu pun boleh terbang, tahu tak? Apa alien boleh terbang yang UFO apa kau ni? Mana korang, ha? Orang kampung, dia cakap dia orang pernah nampak alien dia dengan Cik Ponti kat kampung ni. Kau suka-suka hati kau je mulut kau kan? Yelah, mana tahu kau mengandung anak alien ke? Kau ni apa gila kamu? Kau macam mak katak weh. Tak lah dia nak cakap apa ke, nak mengaut apa. Yang penting aku boleh jual bisnes aku kat kampung gelap. Hai, macam-macam lah orang kampung gelap ni kan. Alien tu ajak aku jadi bini alien. Situ. Kalau dia takut nak datang sini, kita buat hotel tu dekat planet tu orang. Dah jadi kampung alien, bos. Bos? Jadi bos memang tak percayalah dengan alien ni semua, bos? Orang kampung, dia cakap dia orang pernah nampak alien dia dengan Cik Ponti.